Jadi cabaran kepada kerajaan, terutama dari segi strategi komunikasi, ialah kita nak mempersiapkan rakyat untuk menerima hakikat. The pain is coming. Tapi kita tak mau rakyat panik. Pada masa yang sama, kita pun tak mau rakyat complacent. So macam mana nak olah tu? Nak buat macam mana? Datuk Rosli tak boleh fikir commercial crime kena cari jalan tu. Macam mana nak fikir? Tak mau rakyat panik, maknanya tak boleh ada denial syndrome. Tak mau juga rakyat ambil sikap complacent, business as usual. Ini cabaran. Jadi sebagai kerajaan bertanggungjawab, kita letakkan dulu asasnya. Yang pertama apa dia? Kita akan sedaya upaya memberikan keutamaan kepada kebajikan rakyat. Tak, supaya dia jangan terasa impak kepada konflik ini. Impak apa? Kenaikan harga misalnya. Putus bekalan misalnya. Itu isu besar. Yang kedua adalah dari segi kestabilan ekonomi. Ini dua fokus utama kerajaan. Jadi pendekatan kita ambil, ada pendekatan berterus terang, berkongsi maklumat. Ya, kita sedang menghadapi isu bekalan. Kita sedang menghadapi cabaran kenaikan harga. Kaedah kerajaan untuk kurangkan kesan itu, kita terus kekalkan pendekatan subsidi. Subsidinya besar. Masa kita laksanakan Budi 95 dan juga kita teruskan subsidi diesel, komitmen bulanan kerajaan sekitar 700-an juta. Petrol 315 juta. Waktu kita kata foreigners tak boleh beli harga subsidi, rakyat Malaysia semua boleh. Hasilnya kita hanya membelanjakan subsidi kerajaan sebulan 315 juta. Tambah pula subsidi diesel, nelayan, fleet, SKDS dan sebagainya, kita belanja pula 400-an juta. Total 700-an juta. Dah cantik dah sebelum perang. Hari ini kita belanjakan 6 bilion sebulan. Dari sudut fiskal kerajaan, tentulah menjadi sangat membebankan. Dalam keadaan itu pun, kerajaan kata bahawa kebajikan rakyat keutamaan kami.